7 bank terawal dunia yang masih beroperasi hingga kini. Coutts adalah bank Inggeris yang wujud sejak abad ke-17. Bank ini yang pada awalnya merupakan kedai tukang emas ditubuhkan pada tahun 1692 oleh John Campbell, seorang tukang emas muda dari Scotland. Sejak tahun 2000, Coutts telah dimiliki oleh Royal Bank of Scotland. Dalam usaha memfokuskan usahanya di UK, RBS menjual Coutts International kepada Banque Privée dengan jumlah yang tidak didedahkan. Barclays adalah salah satu bank multinasional terbesar di dunia dan bank ke-6 tertua yang masih wujud. Bank ini dimulakan sebagai perniagaan tukang emas yang ditubuhkan oleh John Frame dan Thomas Gold pada tahun 1690. Pada tahun 1736, James Barclay, menantu Frame, menjadi rakan kongsi dalam perniagaan ini sehingga mendorong orang ramai untuk merujuk perniagaannya sebagai Barclay. Pada tahun 1900, Barclay mula mengembangkan perniagaannya dengan mengambil alih bank Inggeris yang lebih kecil dan terus melakukannya pada hari ini. Bank Metzler bermula sebagai perniagaan perdagangan kain yang diasaskan oleh Benjamin Metzler pada tahun 1674. Metzler yang berasal daripada Saxony berpindah ke Frankfurt pada tahun 1671 dan bekerja selama beberapa tahun sebagai penjaga akaun di sebuah syarikat pembuat kain yang terkenal sebelum menubuhkan perniagaannya sendiri. Hari ini, Metzler menyediakan perkhidmatan kewangan sebagai bank saudagar, urus niaga sekuriti, sebagai pengurus aset dan perunding kewangan korporat. Seaho & Co adalah bank swasta kecil yang tertua yang terletak di United Kingdom. Ia ditubuhkan pada tahun 1672 oleh Sir Richard Hoare dan masih dimiliki oleh keluarganya. Bank ini memberi perkhidmatan kepada pelanggan bernilai tinggi dan memberi mereka pinjaman, gadai janji, akaun simpanan dan perkhidmatan perancangan cukai dan harta tanah. Sveriges Riksbank adalah bank pusat Sweden dan bank tertua ketiga yang masih beroperasi. Bank ini juga merupakan bank pusat tertua di dunia. Bank ini ditubuhkan pada tahun 1668 di bawah kawalan langsung Riksdag of Estate untuk mencegah raja daripada masuk campur urusan bank. Pada tahun 1866, bank tersebut menerima nama sekarang iaitu Sveriges Riksbank setelah Badan Perundangan Nasional baru ditubuhkan. Bank Berenberg adalah bank perdagangan dan swasta tertua di dunia dan masih beroperasi sejak ditubuhkan pada tahun 1590 oleh keluarga Berenberg. Bank ini tidak pernah menukar identiti atau nama asalnya dan masih dimiliki oleh keturunan pengasas asalnya. Logo bank yang tidak pernah diubah ini menggabungkan lambang keluarga Berenberg mewakili beruang dan keluarga Goslar mewakili kaki angsa. Banca Monte dei Paschi di Siena yang juga dikenali sebagai BNPS adalah bank tertua di dunia yang masih beroperasi sehingga kini. Pada abad ke-17 dan ke-18, setelah Itali disatukan, BNPS memperluaskan operasinya ke seluruh negara dan menawarkan pinjaman gadai janji pertama kepada warga negara Itali. Hari ini, BNPS adalah bank runcit komersial keempat terbesar di Itali.